Okey, apa khabar korang semua? Nama saya Lau. So, kali ni kita nak pasang kita punya slide-in camper juga. Ini adalah unit yang ke-8. So, total untuk slide-in camper kita dah order 12 unit. Okey, ni batch yang kedua. Okey, bagi slide-in camper kita yang dua ni, kita bagikan tapak kaki sekali. 4-4. Kalau kita tengok bahagian luar, tempat sini adalah storage untuk kita boleh letak barang. So, dua-dua belah adalah slide out dan aircon 12 volt dah ready. Memang dah siap sedia ada. Sebelah kiri tu adalah kita punya storage box. Okay, sebenarnya kalau dekat itu tempat saya rasa boleh letak lah sikit barang-barang camping. Okay, datang sekali dengan lampu belakang. So, pintu yang dekat sini siap dengan mosquito netting semua. Okay, blind, netting, semua yang komplit. Okey, itu bahagian dalam. Nanti kita tengok kan. So, untuk buat sekarang, kita akan masukkan slide camper ni kepada Hilux tu. Okey, itu adalah Hilux yang customer beli baru. So, untuk combination yang macam ni memang senang. Kita nak pakai, nak bercamping, nak pakai pergi travel, kita masukkan. Kalau kita tak nak, kita ambil keluar. Okey, dekat depan ni ramai yang tanya kat saya kenapa nak pasangkan satu tingkap. Okey, sebenarnya tingkap ni adalah sangat-sangat bagus bagi kita. Pasal dekat sebelah kiri dan kanan tu kita dah tak ada tingkap. So bila kita dekat dalam, kita nak udara yang bagus dan kita untuk benda yang lebih selamat adalah tingkap ni. Pasal tingkap ni nanti akan bersandar dekat kabin belakang. So bila kita buka tingkap ni lagi selamat lah compare daripada kita buka tingkap belakang kalau kita nak tidur. Okey, bagi tengok sebelah sini adalah electrical point. Ini ada plug in. So sebelah sini adalah plug out. Okey, so satu keluar, satu masuk. Ini adalah kita boleh letakkan kita punya skateboard. Okey, maknanya kalau kita nak keluar, mana nak letak skateboard, kita boleh letak kat sini. So kalau kau nampak ini benda memang siap seketuk kita bagikan semua. Okey, kualiti adalah terbaik dan dalam dia kita menggunakan PVC foam board. Okey, PVC foam board menyatakan slide-in camper ni kita boleh buang dekat air dan kita boleh ambil keluar, kita boleh pakai juga pasal ini barang kita design memang nak bagi hardcore, nak pergi untuk 4x4, nak lalu sungai pun tak jadi masalah. Okey, bagi kita yang nak memandi dekat luar, kita ada ini tempat untuk isi air, tambah air dengan keluar air. Okey, so kita nak mandi kat luar pun boleh, tak jadi masalah. Kat dalam ada water tank yang sebanyak 60 liter. So tak jadi masalah. Lepas tu kita ada water heater juga dekat dalam. Design sekarang memang kita akan lebih penampakan lebih cantik. Dan bagi kita punya slide-in camper ni, total berat dia lebih kurang dalam 400 kilo lebih. So 4 batang ni, kaki ni memang boleh tahan beban dia lah, tak jadi masalah. Okey, walaupun kita nak naik ke atas pun boleh juga, tapi kena jaga-jagalah, takut dia terjatuh ke bahagian depan ni. Okey. Okey, bagi slide-in camper kita kalau boleh kena 2 orang lah. Okey. Memang senang masuk. Macam kita pasang pun lebih kurang dalam 3 minit je. Okey, so sekarang kita undur. Okey. Ada satu orang tengok paling bagus lah. Macam ni yang paling senang lah cara dia. Pasal kaki kita ni boleh goyang. So kalau ada sedikit sengit tu, kita boleh adjust pakai tangan lah. Untuk slide camper ni banyak model kita dah pasang. Kita dah boleh pasang Ford Ranger, kita pasang Isuzu, kita pasang dekat Triton, Nissan Navara, semua tak jadi isu. Okey, so mungkin kita masuk kat separuh, kita kena adjust sikit lah, bagi dia tinggi sikit. Tapi kalau cara untuk pemasangan ni memang sangat-sangat senang. Okey, so bagi kita dekat office kita pakai hand drill lah. Tapi kita akan bagi tools tu juga senang untuk. Okey, 2 orang yang cara paling senang lah. So kita sekarang turunkan tapak dia, bagi dia duduk atas kotak tu. Okey, sekarang kita turunkan tapak kaki dia lah sampai dia duduk dekat atas body.
Okey, kita buat memang boleh tutup lah untuk pintu belakang ni. Okey, ni adalah cara kita pasang sliding camper kita. Sangat-sangat senang, tak sampai 5 minit, mungkin 3-5 minit dah boleh settle. So kalau kita pakai handle tu lah. Okey. Sekian untuk video kali ni. Akan buatkan episod yang kedua untuk interior bagi sliding camper ni.